Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih semua pada yang hadir, walaupun belum ada yang hadir. So, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang agak dekat lah dengan mana-mana parents, saya rasa. Dua benda yang sangat dekat dengan parents, satu gadget, satu lagi anak mengamuk. So, ini bukan benda harian, tapi adalah benda hampir setiap jam berlaku. So, jadi hari ni kita nak bincangkan satu topik, iaitu gadget buat anak mengamuk. Topik ni lain sikit sebab selalunya kita jadikan gadget sebagai satu medium untuk melayan amukan itu. Dan kita bila anak marah, bila anak menangis ke, upset ke apa ke, kita akan selalu gadget. Tapi kita hari ni kita nak twist sikit topik tu. Adakah gadget sebenarnya boleh buat anak jadi lebih mengamuk atau lebih upset lah. So, saya rasa sebelum kita mulakan, kita kena define juga apa sebenarnya gadget tu lah. Adakah gadget tu hanya dari sudut handphone atau tablet saja, atau sebenarnya dia punya definisi tu luas lagi? Bismillahirrahmanirrahim. So insyaAllah saya akan kongsikan. So basically gadget, bila kita kata pasal gadget, apa sebenarnya gadget? Okay, mungkin saya boleh tanya untuk para pengunjung ke PWTC hari ni kan, ataupun siapa-siapa yang ada kat Reruai Aras Mega hari ni, semua orang ada gadget tak? Saya yakin dan pasti setiap orang yang dah berumur 17 tahun ke atas ada gadget tu. And gadget ni sebenarnya apa? So gadget dekat sini adalah satu electronic devices yang mana digunakan untuk memudahkan kita sebagai manusia. Okay? So gadget adalah electronic devices, which is electronic devices itu apa? Dia boleh jadi handphone, dia boleh jadi tablet, dia boleh jadi segala apa gadget electronic devices lah yang kita ada. Komputer ke. Cumanya sekarang makin lama dia makin mudah sebab electronic devices gadget ni sendiri makin kecil, makin senang disimpan di dalam poket. So itu semua adalah gadget. Dia bukan hanya telefon dan tablet semata-mata lah kan? Dia boleh jadi TV juga ke, atau macam mana dia punya? Boleh juga, cumanya apa-apa electronic devices yang mana memberi kemudahan untuk kita untuk dapatkan information. Cumanya macam TV, kita tak Google through TV tu. Tapi TV sekarang dah smart TV. Kita kena ingat, TV sekarang dah bukan macam TV dulu. TV sekarang dah smart TV, you can Google everything. Even you nak cakap dengan TV pun boleh. Dah tak perlu macam nak tunggu cerita apa kan. You boleh ask for it. Sebab dah semua sekarang ni smart TV ke apa, smartphone, everything yang smart, dia dah boleh menggunakan pencapaian internet. So dia sebenarnya kalau kata gadget and screen time ni lebih kurang lah. Sebab gadget mesti ada screen. Macam tu lah. So gadget, so kita luar sikit skop dia kepada screen time. So apa beza? Sebab kalau ikutkan, kalau kita faham gadget sebagai telefon dan tablet saja, kita nampak macam baru dalam 10-15 tahun ni lah kan. Tapi kalau kita luaskan skop tu kepada screen time yang macam ke TV tu, kita semua membesar zaman dulu dengan TV juga, dengan screen jugalah sebenarnya. Tapi isu ketagihan gadget, isu-isu yang melibatkan tantrum semua ni, kenapa sekarang tu yang dia punya ni? Adakah sebab Alright. Kenapa sekarang, kita dulu dah di-expose dengan screen juga, dengan TV kan. Tapi apa yang membezakan TV pada zaman mak ayah kita dan juga TV pada zaman kita? Bukan zaman kita, zaman anak-anak kita yang sekarang ni, yang baru setahun, yang baru lahir. Sebabnya sekarang ni screen TV, bezanya dulu dan sekarang adalah adanya internet tu, adanya Astro tu, adanya Unify yang internet yang memudahkan segala Netflix ke, you nak tengok yang menggunakan internet tu lah, ataupun purchase punya yang tak guna internet tapi dia still you need to purchase and you can explore benda tu.
So benda tu yang membezakan, sebab once dah ada internet dekat setiap gadget ataupun TV tu sendiri, benda tu sendiri dah membuatkan kita sebagai human being boleh explore. Maksudnya dah, kalau dulu terbatas, kita tak tahu TV, kita tunggu je apa yang ada. Tapi sekarang kita mencari apa yang ada. So benda tu berbeza. Dulu ada limitation, ada boundaries lah. Macam kita tunggu je habis sekolah sinetron. Siapa tak tengok sinetron kan dekat sini? Kalau saya tanya rata-rata perempuan yang umur dah 25 ke atas, 25 ke 35 sekarang, mesti tahu bawang merah, bawang putih. Kalau nyanyi lagu apa-apa mesti tahu sebab kita boleh relate. Kalau kita nyanyi je dunia hayalan, dunia impian, semua orang tahu apa. Kalau tak cakap SpongeBob pukul berapa, kita ada susunan tu. Sebab kita dah tahu benda tu yang akan datang. Tapi sekarang kita dah tak payah tunggu, kita mencari. Hence bila mencari, dia dah tak ada boundary sangat. So benda tu lah budak-budak sekarang pun seawal setahun, 2 tahun, diorang pun dah boleh mencari. As easy as tekan je. Pakai satu jari, klik, you can get everything that you want lah. Dan dengan algoritma tu sendiri juga membantu untuk dapat relevan content tu kan. Kalau contoh dia dah cari satu kartun Alif Anis contohnya, dan algoritma akan bagi lagi yang lebih kurang. Itu yang rasanya mungkin akan membuatkan kita jadi attached dengan gadget tu lebih lagi dari compare. Sebab dia dah tahu kita nak tengok apa. Kalau memang kartun macam tu kita cari, maka yang datang algoritmnya yang sebegitu. Kalau kita tengok TikToknya lain, maka yang keluarnya kalau tengok menu akan keluarlah semua menu-menu. Siapa-siapa punya chef. Tapi kalau tengok konten yang based on apa yang kita carian kita lah, betul lah tu. Maksudnya dalam sistem dunia digital sekarang ni dah boleh detect apa kita nak. Kadang-kadang by microphone sekarang kan dah access juga. Kita tak perasan kita dah agree dengan benda tu sebenarnya. Sebab once kalau kita tak agree, kita tak boleh nak masuk pun apps tu. And nak tak nak, sebenarnya kita dah kena agree dengan benda tu secara kita sebenarnya nak. Sebab kalau tak, kita tak boleh nak access. And kita tak go through pun dia punya license contract ke apa. And sebenarnya data kita dah retrieve. Semudah itulah nak katanya. Itu dari sudut algoritma lah. Dari sudut dia punya jumlah konten yang ada tu pun dah terlalu banyak. Betul. Compared tu dulu yang kita kena tengok, yang macam Putri cakap tadi, kita kena ikut apa yang ada. Betul. Kan buka surat khabar, tengok hari ni cerita apa. Dah tak ada dah. Dah tak ada. Surat khabar pun diorang tak tahu tu apa. Surat khabar pun tak tahu. So sekarang ni tak payah nak tunggu, kita yang buka. Betul. Dan dia sentiasa ada bila kita capai gadget tu kan. Betul. So seterusnya saya nak tengok juga dari sudut, kita dah sentuh sikit konten tadi. Sebab konten tu dah pelbagai. Bila algoritma tu pun sendiri dah membantu untuk cari konten yang relevan dengan apa yang dia dah tengok sebelum tu. Cuma macam mana pula, apa kaitan gadget tu dengan anak mengamuk? Macam mana gadget tu boleh buatkan anak jadi upset tu lah. Okay, saya nak tanya lah kan, kalau siapa yang tengah dengar live ke, yang tengah lalu lalang ni dekat PWTC ni sendiri. So, gadget kalau tanpa internet ada gunanya ke tak? Something to be think, something to be fikirkan. Kalau gadget kita tanpa internet, adakah dia berguna untuk kita? Selalunya tidaklah. Kita tak akan tengok handphone kita kalau tak ada internet. So sekarang ni, bila kita kata gadget, selalunya gadget yang datang mesti kena ada internet sekali lah. Be it you internet yang wifi ke, sendiri punya ke, personal, depends lah. So dekat sini, bila kita kata gadget, dia ada accessible dengan internet. So bila kita kata dia dah boleh akses dengan internet, and gadget tu sendiri, kalau saya nak tahu, ada tak dekat sini kanak-kanak dekat sini, dia ada tablet dia sendiri. Mungkin ada anak-anak yang datang dekat PWTC hari ni, ada phone sendiri, ada tablet sendiri. So dekat situ, dia dah ada internet, ataupun dia dah tahu nak connect dengan hotspot. So dia dah boleh cari konten yang dia nak kan.
So dari situ, konten ni sendiri, kalau kita tengok balik, konten-konten yang ada, bila kita boleh akses guna internet, biasanya kita ada apps, kita selalu tengok, budak-budak guna tengok YouTube, tengok TikTok, lagi tengok apa, Instagram. Bila dia tengok YouTube, dia tengok cerita apa. So ada banyak kan cerita ke ataupun kartun yang diorang tengok. So dekat situ, kita boleh tengok sifat konten tu sendiri macam mana. Selalunya warnanya terang. Konten-konten tu warnanya vibrant. Konten-konten tu very fast. Dia bukannya konten-konten yang macam video yang tenang. Kalau kita tengok macam tenang je video ni, tak. Semua cerita kanak-kanak, kalau anda tengok, be it, saya tak nak nama mana-mana cerita, semua sangat very vibrant colour dia, very fast pace. Betul kan? Tak ada, jarang cerita kanak-kanak yang dull, yang tak fast pace, yang relax, yang tak ada bunyi. Semuanya mesti ada bunyi yang menarik, mesti very fast pace, very vibrant colour. Itu dari segi cerita. Belum saya sentuh dari segi video game, dari segi game sendiri. Kalau kata dari segi video ataupun game-game dalam apps yang kita boleh install, download semua tu, macam mana pula konten tu? Konten game sendiri mungkin ada yang violent. Kita tak tahu konten tu violent dia macam mana. Kita tahu anak tengok apa benda yang sebelum ni, yang viral, yang macam orang saya tak sure, macam cerita yang keluar apa, toilet yang keluar kepala. Skibidi toilet. Betul? Contoh dia tengok Huggy Wuggy tu, kalau you kan tengok cerita tu, dia macam monster. Saya pun tak sure, dia memang menakutkan lah. So dia fits the purpose punya budak. So bila konten-konten yang mencu, sebenarnya konten yang sebegitu yang memberi kesan pada tingkah laku kanak-kanak. Konten yang fast pace, konten yang bunyi dia terlalu kuat, terlalu banyak, konten yang colour dia terlalu vibrant macam saya katakan tadilah. So ciri-ciri ni lah sebenarnya yang secara tak langsung, secara kita tak sedar, benda tu memberi kesan kepada otak kanak-kanak ni. Otak dia dah develop untuk terima stimulation yang begitu banyak. Otaknya dah diproses, dah diprogramkan, dah dibiasakan untuk terima overstimulation tu secara tak sedar. So dia rasa seronok dengan benda tu, benda tu bila dia rasa seronok, bila kita seronok, hormon apa yang release? Hormon dopamin tu. So kita rasa craving for dopamine punya hormon tu. So budak bila makin banyak, dia makin boleh jadi adiktif lah. So bila dia nak, so dekat situ bila kita tarik, bila dia suka, dia akan mula nak menunjukkan mengamuk dia, mula nak rasa marah dia. Dia akan tunjuk frustration dia dekat situ. Okay. So adakah semua frustration tu tak baik, ataupun kita expect, contoh bila kita nak ambil gadget daripada anak kan, ambil tablet ke apa-apa, adakah kita biasanya kita tak nak lah anak mengamuk ke apa, upset ke apa kan, tapi level mana yang kita nak kena tengok tu, benda tu okey ke tak okey, dia punya upset tu. Maksudnya normal ke anak untuk upset ke? Betul. Okay. So kenapa bergema? Okey ke? Okay. So maksudnya kat sini saya nak tanya balik lah kan, adakah normal untuk ada perasaan sedih? Kalau orang, kita as adult, bila benda yang kita suka ditarik, contohnya kita suka jalan-jalan, tiba parents kita tak bagi keluar jalan-jalan, mesti kita marah, mesti kita sedih. Kalau yang perempuan suka keluar jalan-jalan, dah kahwin, husband tak bagi, you marah tak? You marah kan? You rasa macam frust and you sedih. So untuk kanak-kanak ada that feeling, untuk rasa sedih, menangis, it's a normal response as a child, as a human being. Lagi-lagi kalau kanak-kanak, kalau kita kata kanak-kanak kat sini bawah 6 tahun. Bawah 6 tahun dia masih lagi belum boleh self-regulate diri dia. Kalau kata dia marah, dia masih lagi belum boleh kata, Mami, saya rasa marah sangat hari ni sebab Mami macam ni. Dia tak boleh nak cakap macam tu sangat. Ini belum kita sentuh kalau kanak-kanak ada speech delay issue, kanak-kanak special need, autism, ADHD ke,
Down syndrome ke, belum lagi. Ni secara general je. They don't have the skill to tell what they want, what they need. Hence, apa yang dia orang boleh buat, kanak-kanak ni, dia menangis. Bila you tarik, you tutup. No Miss Rachel today. You tutup TV. Tak boleh tengok boy, tak boleh tengok benda-benda biasa kan. Tak boleh tengok cerita-cerita ni. You tutup. So dia akan apa? Dia akan nangis, dia akan macam marah, dia akan macam tantrum lah dekat situ. Cumanya, sejauh mana tantrum tu kita kata okey. Kalau kata dia adalah sedih yang biasa, dia menangis je, and benda tu somehow sampai satu masa dia stop. And kita pun explain dengan dia, it's okay lagi lah, it's a normal behaviour lah. Sebab memang itu respon kanak-kanak. Sebab dia tak tahu nak cakap macam mana kan. So dia menangis. Sebab dia frust, benda yang dia suka kita ambil. Tapi andai kata kanak-kanak tu dia menangis, mengamuk sampai meludah, sampai ada behaviour yang mana kita kata dah ni dah melampau ni. Dia dah baling barang sampai pecah. Dia mengamuk ni kat rumah. Lepas tu dia baling handphone tu. So that is not acceptable lah. Tapi banyak lagi. Kalau saya nak kata dia suka baling, saya akan tanya juga parent. Biasanya kan kalau dalam certain case, ayah marah baling barang tak? Mak marah baling barang tak? Itu cerita lain lah. Tapi secara generalnya, kalau kata anak tu mengamuk baling barang, itu dah macam, kenapa? Salah. So biasa mengamuk marah macam tu je lah. Tapi kalau kata dia dah macam keluar bad word, cursing ke apa, dia dah macam, behaviour dia macam kita rasa memang tak boleh dikawal as kita as adult, as ibu bapa dia. So dekat situ kita perlu risaukan jugalah. Saya rasa penting juga untuk kita nak tengok kalau kita dah, contoh kita dah ambil gadget tu daripada anak, lepas tu anak tantrum, marah, apa yang kita akan buat pula? Adakah kita akan bagi balik? Saya rasa bila bagi balik tu yang dia akan develop marah tu berlapis-lapis sampai yang dia akan jadi marah yang di luar normal tu tadi. Betul ke atau? Okay, sekejap saya cuba rephrase balik soalan tu. Sekejap, apa? Kita dah ambil gadget daripada anak. Gadget. And then anak upset. Lepas tu bagi balik. Is it supposed kita bagi balik? Wajar ke tak kita bagi balik ke? Untuk kita pujuk balik tu kita bagi balik. Adakah itu satu benda yang okey untuk dilakukan, atau kalau tak okey, kenapa dan apa kesan dia? Okey. Kalau anak menangis, kalau kita ambil handphone, kita ambil tab daripada anak menangis dan mengamuk, kita buat apa? Okay, mungkin saya akan tanya dululah, respon anak tu menangis ni macam mana? Menangis yang biasa ke? Sebab you as adult, you as parent, you mesti tahu anak you menangis tu, intonation dia menangis tu macam mana. Ni nangis biasa ni. Ni nangis nak perhatian ni. Ni nangis tak ada air mata pun. Ni nangis nak apa? Ni nangis sakit. You tahu benda tu. Kan? Saya rasa in general parents semua tahu benda tu. So kalau kata parents nak kena buat apa, you need to stick with apa yang you dah decide lah. Jangan bagi. Kalau you bagi balik, anak tu takkan belajar. So benda ni saya rasa berkait dengan topik kita nanti yang last, gentle parenting tu lah, on how you want to nak amalkan benda tu kan. Tapi menariknya dekat sini, saya suka untuk bertanya, kenapa at first ibu ayah ataupun adult yang kita ni lah, kalau kita ada anak buah ke, kalau kata tak ada anak sekalipun, anak buah kita, anak saudara kita, anak murid kita, kenapa kita bagi gadget tu? Kenapa kita bagi dia peluang untuk akses internet tu sendiri? Adakah sebab behaviour dia? Sebagai parents, mungkin itu jalan paling mudah untuk parents nak apa-apalah masa tu. Kalau mungkin dia nak buat kerja, dia sibuk ke apa kan, ataupun dia dah tak larat nak melayan anak dia, gadget adalah satu benda yang paling mudah lah untuk kita bagi. So balik kepada definisi gadget, dia memudahkan kan? Dia memudahkan kita. Okay. Tapi sebab dalam era digital ni, kita tengok balik, kita nak memudahkan diri kita yang adult ni supaya anak tak kacau ke? Adakah sebab itu? Ataupun sebenarnya kita kena tengok dulu,
kita tengok tak anak tu punya condition. Adakah anak tu dia tengah tenang-tenang ni, dia tengah macam tak buat, dia macam relax je, tak minta pun handphone. Tapi sebab kita rasa kita sibuk, tak boleh entertain dia, kita bagi dia kita bagi dia iPad, kita bagi dia phone. Dia tak minta, tapi sebab kita yang adult, kita rasa macam alamak, mami sibuk lah, mami nak kena masak. Alamak, daddy ada meeting ni, daddy tak boleh nak entertain. Mainlah dulu. Dalam keadaan anak tu tak meminta. Kalau dalam keadaan macam tu, saya rasa tengok pada situasi lah, sebab anak tak minta. Kalau boleh tak payah bagi. Kita cuba option benda lain. Tapi andai kata, mostly yang saya perhatikan ataupun dalam beberapa kes yang pernah mendapat konsultasi daripada saya, kita bagi gadget dekat anak sebab anak tu dah tak duduk diam. Sebab anak tu dah mengamuk. Kan? Kalau pergi kedai makan, anak dah restless. Nak tunggu makanan ni lambat, dah mengamuk. Anak dah start menangis, dah bising-bising. So mak ayah tak nak anak ni bising. Mak ayah nak anak ni macam well behave. Kita nak diamkan dia. Maka kita bagi dia gadget. Kan? Most of the situation adalah melihat pada kondisi anak tu dulu. Kan? Bila anak tu dah macam tak boleh dah kawal, nah, main. At least you boleh fokus I boleh fokus my work, kan? So that things happen. Bila that thing happen, sekarang ni anak tu sendiri pada asal sebelum ada gadget, dia dah ada isu tu. Dia dah ada isu tingkah laku tu. Dia dah ada fidgeting tu. Dia dah rasa restless. Lepas tu kita bagi lagi gadget. Lepas tu bila kita once kita kata kerja kita dah habis ke, makanan dah sampai nak makan, kita tarik. Sebab tu dia mengamuk, dia tengah seronok main. Lepas tu kita tarik daripada dia. Hence, kalaulah sebelum tu dia dah ada isu tingkah laku yang mana dia sangat fidgeting, dia sangat restless, dia sangat tak boleh duduk diam dan fokus, and kita tarik, maka behavior dia akan bertambah-tambah lah bila kita tarik. Sebab kita dah bagi, lepas tu kita tarik balik. Dah lah sebelum tu dah ada macam tu. Dan lepas tu dia akan makin lagi marah. Tapi kalau anak tu, kalau kata anak tu before that dia tak ada isu tu, saya rasa secara umumnya dia akan okey je bila mak tarik. Bila kita parents tarik gadget tu daripada dia. Tarik pada apa yang dia nak. Sebab dia dah tahu diri dia nak occupied dengan apa. Dia suka mewarna ke, dia suka buat benda lain ke, dia boleh main pretend play seorang-seorang ke. Dia dah boleh buat benda tu. So dia tengok balik pada keadaan anak tu juga kot, saya rasa. Mungkin boleh kita tengok balik pada konten yang kita bincangkan tadi tu juga. Sebab konten tu dia design bukan untuk tenangkan kanak-kanak, dia untuk dapatkan perhatian. Betul. So dia punya all the elements tu dibuat untuk stimulate lagi kanak-kanak punya brain. And dalam keadaan bila dia tengah restless dan kita sumbat pula dengan konten yang macam itu, so dia punya restless tu sebenarnya dia tak turun pun, saya rasa. Dia mungkin ditutup kita dengan hanya gantikan. Kita gantikan dengan konten tu untuk supply dia punya keperluan dopamin dia ke apa itu. And then bila kita ambil waktu yang dia tengah dekat peak tu, yang mungkin itu yang akan buatkan anak tantrum. Betul? So macam itulah sebab kita nak bila anak menangis, bila anak mengamuk, kita choose to diamkan. Kita macam tadi Encik Zul cakap, kita bagi dia gadget, kita bagi dia phone ke apa-apa bentuk gadget adalah untuk dia lagi suppress emotion dia. Dia simpan lagi. Kalau tadi dia menangis ke apa kan, dan dia dapat, bila dia dapat benda tu memang boleh buat dia jadi lagi mengamuk lah. Sebab at first saya tak pukul rata benda ni happen dekat semua orang, sebab depends lah. Tapi nak katanya in general, biasanya bila anak menangis, selalu tak kita as adult tanya dulu, kenapa awak nangis ni? Awak nangis sebab awak marah ke? Awak nangis sebab awak sedih? Are you sad? Do you want to tell me why you sad? Dia susah kan nak buat benda tu sebenarnya. Tapi sebab anak ni kadang-kadang dia happy pun boleh menangis, dia sedih pun menangis, dia marah pun menangis. Sebab dia tak tahu nak cakap, saya sebenarnya tak tahu apa saya rasa. Dia confused. Dia confused. Sebab dia kecil lagi, dia 2 tahun. Macam mana awak nak bayangkan 2 tahun dah boleh cakap, Mommy, today I feel sad because you didn't give me to watch this Miss Rachel. Dia tak cakap macam tu. Kalau anak boleh cakap macam tu, hebat.
Tapi sebab anak ni tak mampu nak rasa nak describe apa dia rasa, maka dia menangis. So before dia mengamuk ke menangis tu, saya rasa pentinglah untuk adult, lagi-lagi ibu ayah lah, untuk tahu kenapa dia nak. Kadang-kadang mungkin dia akan cakap je dia nak ni ke nak tu ke, tapi as a parent, do you have the curiosity nak tahu kenapa anak you nangis? Ke you just macam malas nak fikir. Dia diam bila dapat ni, bagi je lah. Sedangkan sebenarnya mungkin tak meet pun purpose dia apa. For sementara yes, tapi lepas tu kan dah bagi dah tadi, apa pasal menangis lagi? Tak cukup, rupanya tak meet apa dia punya needs. Kadang-kadang ada juga situasi bila dah bagi ni tak cukup juga. Sebenarnya apa dia nak? Mungkin dia nak the time with the parents ke sebenarnya. Dekat situ. Yelah, kadang-kadang tu dia cuma nak that time with the parents tu. Saya rasa antara benda-benda yang pengalaman saya sendiri pun, kadang-kadang bila kita sembang dengan dia pun sebenarnya dah cukup untuk dia orang ni cool down balik. Tapi itulah, kadang-kadang kita rasa kita pun sibuk dan kita pun ada, kalau ada anak ramai lagi lah, nak pujuk yang ini, lepas tu yang ini pula, lepas tu yang itu pula, macam-macam kan. So itu yang kadang-kadang kita senang untuk nak bagi gadget tu mungkin. Okay, saya pula nak tanya kalau kata kita, kenapa kita suka tengok internet? Kenapa kita suka main phone kita? Awak rasa sebab apa? Okay, parents, ibu ayah, adult yang dekat sini, kenapa kita suka nak rasa-rasanya kenapa kita ataupun anak-anak kita, budak-budak ni suka nak main dengan handphone? Sikit-sikit handphone, sikit-sikit tab. Sebab apa? Cuba fikirkan sifat apa yang ada dekat phone tu menyebabkan budak tu suka. Internet tu lah. Okay, internet medium dia lah. Tapi macam mana respon benda tu dengan dia? Dia sentiasa ada benda baru yang dia boleh explore. Dia ada benda baru. Okay, satu lagi, perasan tak? Sifat yang ada dekat dunia digital ni, dia memberi respon yang fast. Terus. You klik, dia masuk. You klik, dia dapat. So, dia dapat respon tu cepat daripada gadget. Daripada medium gadget tu. Yang mana lagi, kalau ada internet, lagi cepat lah. Maksudnya, kalau dia kata dia nak main ni, dia tekan, dia dah dapat. Dia tekan star, keluar star. Dia tekan bunyi ni, keluar bunyi ni. Dia dapat respon yang sangat cepat. Tapi cuba, mungkin kita boleh fikirkan balik, macam mana respon kita dengan anak kita. Kalau dia panggil, Papa, nak baca buku. Respon kita cepat tak? Ke respon kita macam mana? Nantilah, ada kerja lah, ngantuk ni. Baru nak sebut. Kita punya respon tu sendiri macam mana? Mungkin dekat situ kita boleh fikirkan balik lah. Bukanlah nak kata muhasabah ke, salah ke, tak. Saya tak kata tab ke gadget ni tak baik untuk anak, sebab kita dalam dunia digital. Kita tak boleh nak buang benda tu. Tapi yang kita mampu adalah untuk kita adapt dalam dunia digital ni macam mana. Kita tak boleh kata, tak boleh tengok, tutup. Tapi kita pun guna juga. Kita still kena Zoom online meeting. Kita still kena nak call WhatsApp semua orang. Mana ada orang message tak pakai WhatsApp sekarang? Kan? Betul. Tak ada orang WhatsApp yang pakai tolak duit 50 sen ke RM1 ke save 10 dulu Maxis top 10 punya nombor 1 sen tu, tak ada dah orang pakai tu. Orang dah tak faham dah budak-budak sekarang. Sebab semua dah kena guna internet. You WhatsApp memang pakai internet, so semua orang ada internet. Kan? Dia lagi satu, saya rasa gadget tu dah jadi medium, segala medium. Situlah communication, situlah kerja, situlah entertainment, leisure, semua kat dalam tu. Betul? So, salah satu benda lagi, selain internet ni sangat cepat, dia punya feedback, respon tu, benda tu buat budak lagi suka. And another thing, benda tu sangat interaktif. Benda tu interaktif. Kita as adult yang ada dengan anak, kita cukup tak memberi entertainment dan interaktif untuk dia? Adakah sebab kita tak berinteract dengan dia, maka dia mencari benda lain yang lebih interaktif untuk dia? And one more thing, kenapa? Sebab internet ni engaging. Kan? Sebab bila dia buat, dia rasa seronok, dia suka. Tapi kita as adult, kita as mak ayah, kita as makcik, kita as jiran ke, kita as cikgu, adakah kita cukup engaging dengan budak? Cukup tak? Kalau kata cukup, dia akan cari tak? Mungkin boleh eksperimen. Saya tak kata benda ni jadi.
benda ni confirm 100%. Tapi cuba. Sebab benda ni kalau jadi dekat satu family, mungkin family lain tak jadi. Mungkin ada faktor-faktor yang lain. Tapi mungkin kita boleh buat seminggu without internet. Hanya WhatsApp sahaja boleh. Basic internet. Kalau kita nak subscribe pelan online, nak beli kalau macam pakai postpaid ke prepaid kan ada. You nak fast punya internet ke, you nak internet yang slow kan. You ambil yang paling basic. You tak boleh buka TikTok, you tak boleh buka IG, you boleh WhatsApp je. Kita buat yang tu je. Jangan buka yang lain. Saya rasa parents kalah dulu. So, tutup semua tu. Boleh buat cabaran lah. 1 hari ke dulu, 2 hari ke. Try to do that. And kalau betul, cuba bagi feedback kat saya. Apa jadi? Itu satu benda yang saya rasa agak menarik untuk kita fikirkan. Sebab anak-anak kadang-kadang kita balik rumah pun kita sibuk dengan hal kita. Jadi gadget tu kadang-kadang dah jadi macam pengasuh yang teman anak-anak kita ni waktu tu. So kita ada yang mungkin buat kerja pejabat ataupun buat kerja tambahan kan. Ada yang buat freelance kat rumah, kerja rumah tu sendiri. So waktu yang anak tu sepatutnya kita entertain dia. Tapi sebab kita tak boleh nak entertain, kita pas kepada gadget tanggungjawab tu. Dan kalau dia memang susah lah saya rasa untuk kita tak bagi. Tapi saya rasa benda yang kita boleh cuba usahakan adalah balance tu balik. Gadget punya time tu ada, screen time tu ada, and make sure is satu masa screen yang baik dan berfaedah. Dan pada masa sama juga saya rasa mungkin kita boleh introduce benda-benda lain yang bukan melibatkan skrin. Saya nak kecap apa? Untuk apa? Saya benda yang mungkin saya tertarik tadi bila Putri kata gadget tu is very responsive. Budak bila tekan dia dapat, dia dapat attention yang dia tak dapat daripada parents. So parents bila anak kita panggil kita, kadang-kadang bukan kata nantilah tu pun cukup baik dah sebenarnya. Kadang-kadang kita tak dengar apa yang dia panggil. Dia panggil kita. Lepas dah lama aku rasa tadi anak aku panggil aku tadi. Kenapa? Kadang tak perasan kan. Tak Macam perasan. terlalu fokus pada benda lain sampai dipanggil ke? Tapi bila kita sedar dah tidur. Masa tu baru mak ayah sebut salah kan. Macam betul. Alamak dah tidur dah anak aku, dia nak apa so kat situ kalau nak bincang dari sudut psikologi apa anak punya perasaan pun lain lagi lah. So nak kata saya rasa saya mungkin nak tambah sikit lah. Macam dari segi internet gadget tu sendiri memang kita tak payah nak buang. So memang kena kontrol. Dari segi konten dia apa, macam mana. Sebab memang tak boleh nak elak kan benda tu. So untuk anak tu mengamuk tu pun normal. Sebab bila dia tak dapat needs dia. Tapi bila anak tu yang behavior yang mengamuk yang macam tak boleh dikawal tu lah, baru kita kena fikirkan sesuatu lah. Minta rujukan pada yang orang yang tepat lah. Macam tu. Mungkin bukan gadget solutionnya ketika itu. Sebab kita bincang tadi konten yang dibuat tu banyak didesain untuk dapatkan attention dan stimulate kanak-kanak. So bila kita bagi lagi gadget waktu tu, mungkin itu yang jadi jadikan benda tu lebih parah lagi lah saya rasa. Betul. Gadget tu tak salah. Macam saya kata tadi lah yang daripada awal tu. Gadget tanpa internet ada gunanya ke tak? Cuba kalau dalam PWTC ni sekarang ni dapat capai internet tak? Slow kan? Tapi kita tengok tak phone? Tak, macam kita tengok pun tak masuk notification. So kita engage tak? Kita kurang engage dengan handphone tu bila kita tak ada internet. So nak kata kat sini, gadget tak buat anak mengamuk, internet buat anak mengamuk. Gadget yang ada internet yang mungkin yang akan buat anak mengamuk. Sebab kalau gadget tanpa internet, saya tak rasa orang nak tengok gadget. Dia tahu ada internet ke tak? You cuba bagi budak 2-3 tahun. Ada tak adik-adik dekat sini 2-3 tahun ke 3 tahun lah.
Dia tahu tak internet tu macam mana? Kalau mak kata mak tutup hotspot kan, kalau kita nak tipu-tipu anak kan, tak ada internet lah, mami tak bayar lagi, tapi kita tutup. Ada budak punya cognitive level dia mungkin dah cerdik, alah mami off, dia on. Dia tahu nak on kat mana, dia tahu mana punca internet tu. Kalau anak tu memang dah didedahkan dari awal, walaupun anak tu mungkin tak bercakap, anak tu sebenarnya observe apa you buat. Macam mana budak kecil seawal setahun dua, dia tahu handphone tu handphone. Sebab dia nampak parents dia guna. Macam mana dia boleh tertarik? Kalau you letak phone, you letak mainan dekat tepi dia. You rasa budak setahun dua cari apa? Jarang dia pergi mainan kalau dalam zaman sekarang. Dia akan tahu. Kalau you tutup, you rasa dia tahu tak nak tap keluar skrin tu? Biasanya dia tahu. Sebab apa? Sebab dia observe. Sebab tu saya kata, bukanlah salah gadget, tapi konten dalam gadget tu, which is internet yang membolehkan. So konten tu lah yang memberi pengaruh kepada tingkah laku anak. Dan juga cara penggunaan tu lah, tempoh. Kita punya hubungan dengan gadget tu. Kalau kita 24 jam nasib dengan telefon, nasib dengan even komputer sekalipun lah sebenarnya. Kanak-kanak ni kadang-kadang bila tengok, oh, bapak boleh tengok, kenapa kita tak, dia orang tak boleh tengok kan. So itu pun satu benda yang saya rasa mencabar untuk kita parents. Sebab dah ada benda lain yang boleh interact dengan anak kita dengan lebih cekap. Sebab kita tak boleh nak respon dengan anak kita, kan kita tak dengar macam tadi yang kita sebut tadi, kita tak sedar pun anak kita panggil ke apa, tapi gadget boleh sentiasa ada waktu tu untuk dia orang interact. So itu satu cabaran lah saya rasa untuk kita sebagai parents dekat zaman digital ni. Macam mana kita nak overcome gadget punya influence tu. Dan mungkin itu berbalik juga kepada macam mana hubungan kita dengan gadget tu juga. Kalau hubungan kita tak sihat, lagi mencabarlah untuk kita ni. Sebab kita nak kena lawan gadget tu. Lah, dia bila kita kata hubungan, boleh kata hubungan kita dengan gadget, hubungan kita dengan anak, sejauh mana benda tu adalah sihat. So bila kita kata ada hubungan, so benda yang apa yang menyebabkan satu hubungan tu adalah hubungan yang sihat. Bila ada effective communication. You dengan kawan you dengan kawan ke, dengan you spouse ke, dengan siapa-siapa, dengan anak murid, kalau you tak ada communication yang sihat, adakah kita boleh kata kita ada hubungan yang sihat? Hubungan yang sihat takkan berlaku kalau tak ada komunikasi yang sihat. Komunikasi tu sejauh mana kita akan WhatsApp dengan orang? Kalau lah kata anak kat rumah nak makan, kita WhatsApp anak ke? Kalau WhatsApp, kalau ada yang kata ya, tolong jangan buat. Anak you dalam rumah, you WhatsApp anak you nak makan tak? You masalah. Bukan nak judge, tapi something wrong kita somewhere duduk lah. satu rumah, tapi kita guna WhatsApp nak communicate. So macam kita kena break the cycle lah. Kita kena stop buat benda tu. Sebab kita nak ada hubungan komunikasi yang efektif. So kita kena bercakap. Walaupun malas lah nak jalan. So dah kata internet buat kita jadi lagi malas. Dia menghubungkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Kan? Internet ni dia yang jauh ni, senang nak contact. Kawan kat Australia ke, kat New Zealand ke, senang nak contact. Boleh video call selalu. Tapi orang yang dalam rumah, kita lupa nak tanya khabar dia. Awak sihat ke hari ni? Mungkin dia sihat emosi anak tu, tapi kita tak tanya. So saya kata, saya dah cerita banyak dah kan. Tapi nak katanya, komunikasi tadi tu, so efektif yang komunikasi bila kita nak kaitkan dengan gadget tadi. Saya masuk balik sejauh mana kita explain juga dengan anak tu, sejauh mana kita juga tunjukkan contoh kuduah dengan anak tu, macam mana kita guna internet yang sihat. Kalau kata kita pun main Mobile Legends sampai tak tidur malam, anak nampak, adakah benda tu sihat? Anak tu tengok mak ayah ni, kita nak tidurkan anak dekat atas riba, tapi kita duk tengok TikTok, kita duk buat benda. So kita lupa yang kita tengah tidurkan anak. So tutup handphone tu, tidurkan dia. Lepas tu you buatlah apa you nak buat. Dia mungkin masa tu kita hilang hak untuk tegur anak pula. Sebab kita sendiri buat
apa yang kita tak nak anak kita buat. Sebab anak ni, lagi-lagi kalau kita kata kanak-kanak kan, bawah 6 tahun lah especially, dia sangat observe, sangat ikut, adore role model mak ayah ni secara tak langsung. Walaupun baik ke tak baik ke, dia tak tahu benda tu baik ke tak. Kalau you biasa nak contoh katakan, saya rasa tingkah laku you, kalau you selalu cakap secara kasar dengan you punya pasangan ke dengan anak, so dia akan biasakan benda tu. Apa-apalah yang kita biasa buat. Kalau kita yang jenis buang sampah merata, so anak akan belajar. Sebab dia tak tahu benda tu salah. Sebab dia rasa normal mak ayah dia buat. Sebab dia rasa tu role model. Sebab bagi anak, my mother, my father is everything. Kalau kata dia tak ada mak ayah sekalipun, orang dewasa yang membesarkan dia tu, ataupun sesiapa sahaja yang dia rasa itu adalah role model dia. Role model ni tak semestinya ibu ayah. Kalau dalam situasi anak yatim ke, anak angkat ke, dia boleh jadi siapa-siapa. Tapi kalau kata dia tak ada siapa-siapa juga, dia boleh. Random people yang dia adore, itu adalah role model dia, dia akan ikut. So dekat situ, pentinglah parents untuk tunjukkan contoh. Saya rasa, saya biasa tengok parents selalu share kan, update. Bila anak dah tidur baru boleh makan Maggi. Bila anak dah tidur baru boleh nak main PS5. Bila anak dah tidur, baguslah. Sebab you tahu, you cuba nak control. You bukan hipokrit. Sebab you tak nak anak you nampak benda tu. Which is sebenarnya kalau anak dah biasa, nanti dia pula nak main. Kita pun adult ada inner child kita yang kita nak. Ni topik lain lagi lah kan. Kita pun ada macam needs yang kita nak diperlukan. Tapi kita dah boleh buat macam benda tu time anak tidur. So why not, kalau penggunaan gadget yang terlebih, kalau kita kata nak main game ke apa sekalipun online ke apa benda, kita tahulah mana satu keperluan dan bukan kan. Kalau kata benda tu hanya sekehendak yang menggunakan internet, cuba kontrol untuk tidak tunjukkan depan anak. So that anak tu nampak yang baik-baik je. Bukan hipokrit. Kita nak didik anak yang baik. Semua orang nak doa anak yang soleh-solehah, yang mendengar kata. Bermula dengan kita yang menunjukkan contoh yang baik, yang menjadi soleh-solehah lah, baru anak ni boleh ikut. Kalau kita cakap macam tu, nanti jadi ketam ajar anak berjalan. So kena tunjukkan, I mean like how you communicate, how you portray balik you punya hubungan dengan gadget tu secara sihat. Kalau you pun tak tunjuk, so anak pun macam, sebab tu anak selalu tengok, mami buat macam ni je, mami guna internet, mama guna internet sebab buat dia sendiri tak faham. Kadang-kadang dia tengok macam sekarang lagi lah zaman konten kan. Semua sibuk nak buat konten. Sampai benda-benda ni sampai dah biasa, sampai anak pun, atau sama ada anak tu pun terbiasa sebab tengok mak ayah, ataupun benda tu dah dijadikan normalisasi untuk semua orang buat konten. Sebenarnya tak sedar benda tu pun dah bahaya. Dah expose as young age, as baby lagi. Beranak-beranak dah ada. Kan? Sampai dia tahu, you nak buat tak kisah, keep it private ke apa, tak ada siapa nilai. Tapi kita cuba untuk kurangkan, dedahkan awal yang mungkin. Mungkin kita tak nak mendewasakan anak terlalu cepat lah kot. Sekejap. Kita tak nak dia buat benda yang sepatutnya orang dewasa buat. Biar dia jadi kanak-kanak lah. Biar dia kanak-kanak, nature dia apa? Main, bercerita, melukis, duduk kat luar. Tapi bukanlah duduk diam macam kita ni. Selagi mana kita mampu untuk beraktiviti fizikal dengan anak, maka buatlah. Macam tu lah kot. Okey. Saya rasa kita dah terlari jauh sikit. Nak patah balik reverse sikit balik. Kita bercakap pasal mengamuk tadi, pasal upset, sedih. Dan kita ada sentuh juga, ada level sedih atau upset, marah tu yang benda tu adalah natural feeling, fitrah manusia. Tapi ada yang dah keluar daripada apa yang dibolehkan tu lah, dah balik marah, pukul ke apa ke. So itu adalah the borderline yang mungkin kita nak kena tengok balik, dan kita kena tegur balik anak ke apakah, supaya dia boleh marah dengan baik lah, marah dengan sihat mungkin. Tapi apa kesan kalau anak-anak tu dah jadi marah tu dah terlebih? Apa kesan jangka masa panjang ke apa ke pada diri dia tu dan juga parents? Kesan, kalau nak kata dari kesan, parents rasa apa bila anak mengamuk?
Saya nak tanya, ada tak mami daddy kat sini rasa happy bila anak marah? Oh, happynya anak aku marah. Mungkin happy kalau anak tu tak pernah tunjukkan emosi. Anak yang atypical lah. Mungkin kita akan happy lah sebelum ni dia macam Kali pertama marah. so anak dia first time marah. Lepas tu kita sangat excited. Oh, dah pandai marah dah anak mama ni. Kita excited. Kalau dia tak pernah marah and dia baru pandai marah. Tapi kalau dia dah pandai marah dan selalu marah, kita dah tak excited dah. Kita dah rasa asyik marah pula budak ni kan. So kesan dia apa? Kalau dia prolong menunjukkan behavior yang tantrum ni, so benda tu akan menyebabkan parents rasa apa? Parental burnout. Parents akan rasa cepat penat. Parents akan rasa macam dari segi emosi pun dah tak boleh nak handle anak. Sebab mengamuk kan. Sampai kita mungkin kita pun marah anak tu balik. Walaupun sepatutnya kita kena tunjukkan contoh, nak kontrol, nak tunjukkan dia. Kita nak tunjukkan dia jangan marah, tapi kita marah dia. Bila kita marah dia. So, macam mana dia nak belajar kan? So kesan dia adalah parents tu sendiri dia tak mampu nak kawal emosi dia sendiri. So lagi mungkin dia dah macam penat dari segi emosi jugalah tu. So mungkin dari segi komunikasi antara husband and wife juga. You dah penat. Lepas tu you cakap, alah abang tak faham ke saya dah penat ni, tolonglah take over. Tapi husband pula tak cakap. Yang wife pula harap husband faham, tapi husband tak faham. Ataupun husband dah penat entertain anak, wife pula buat-buat tak nampak. Itu mengibat hubungan komunikasi antara ibu dan ayah lah. Itu saya nampak kesan dia more kepada kalau prolong, parents tu yang rasa burn out dah penat. Lepas tu dia akan melibatkan kerja ke apa benda lain lah. Tapi untuk anak tu sendiri, kalau dia prolong menunjukkan behavior, rasa-rasanya anak-anak tu suka ke? Tak pun. Kalau budak tu pun penat sebenarnya, tapi dia tak tahu macam mana nak cakap. So bila prolong behavior yang macam terlalu frustration yang tak boleh nak handle, so benda tu mungkin masalah dia adalah dia memberi kesan kepada, macam mana saya kata, kesan benda tu akan menyebabkan anak tu tak belajar untuk regulate diri dia lah. Self regulation dia tu dia tak belajar. Bila dia tak belajar, dia akan mudahlah untuk rasa next frustration. And semua orang kena memenuhi needs dia. Senang triggered mungkin. Dia akan cepat senang triggered juga. Sebab kita nak kena tahu juga, kalau kita kata mengamuk dekat sini, mengamuk tu yang mengamuk, kalau bahasa Melayu dia mengamuk, marah macam tu lah. Tapi kalau dari istilah dia, mungkin dia tantrum ataupun meltdown lah juga. Kita nak tahu juga dia tantrum ke dia meltdown. Tantrum ni adalah benda biasa. Tantrum ni adalah benda normal yang anak menunjukkan frustration lah. Dia sedih. Bila dia nak aiskrim tapi kita tak bagi dia beli aiskrim. Dia nak beli buku Alif Anis tapi mami kata tak boleh. So dia nangis. So, dia normal lah. Dia rasa sedih sebab dia tak dapat. Kalau dia nak buku Alif Anis, dia nak story time. Dia nampak story time, saya nak story time ni. Best. Lepas tu mami kata tak boleh, mahal. Murah lah ni mami. Kata tak boleh kan. Tapi kalau kita penuhi, okay boleh. Tengah diskaun ni, beli. RM30 je lifetime kan, beli. So anak tu happy. So needs dia dah dipenuhi, maka dia happy. Tapi kalau dia menangis, tapi nangis dia tu macam dia boleh faham, dia boleh macam by time dia macam okay, terima. So itu tantrum yang normal. Tapi andai kata, sebab tantrum yang normal ni adalah dia it just macam tantrum yang maksudnya dari segi manusiawi, dari segi children punya development tu, it's a normal lah. Sebab itu respon dia, rasa sedih. Tapi andai kata sedih dia terlalu prolong and menyebabkan dia sampai tak terkawal, dia baling barang, dia menjerit ke, and lama sangat, and consistent pula tu, so mungkin itu dah jadi meltdown. Meltdown ni dia bukan saya saja. Dia adalah sebab kemampuan otak yang tak mampu untuk proses. Kalau macam tantrum, mungkin dia boleh proses by the age. Sebab kalau kita tengok development anak punya milestone, by the age of 4 years old, dia sebenarnya dah boleh cuba compromise. Macam dia boleh dah nak nego dan faham. Macam kalau kita kata tak boleh tu, dia macam okay, kena tunggu, mami tak ada duit lagi, I have so many toys, mami tak boleh. By the age of 4 sebenarnya dia dah boleh mula faham. Tapi kalau 4, 5, 6, dah umur 6 tahun pun tak faham, it's something to be check balik lah dari segi milestone dia pula, pengembangan dia. So kalau
anak umur 6 tahun pun still marah baling barang, kita kena check. Kita takut ada macam ada benda-benda lain lah yang dia perlukan sebenarnya. So bila kata meltdown ni, sebab dia tak sengaja, dia tak ada intention. Sebab otak dia tu tak bagi brain kita ni sebelum umur kita 25 tahun, otak kita ni tak siap lagi pun. Otak ni kita belum fully develop. Apatah lagi kanak-kanak kan. Dia masih lagi belum dari segi dia punya under construction lagi lah. Under construction. Dia punya, sebab otak kita ni dekat bahagian depan ni kita ada prefrontal cortex. So dekat bahagian prefrontal cortex otak kita ni semualah daripada baby ke warga emas, bahagian depan ni memang banyak guna untuk macam decision making, self regulation, nak macam susun organize. So untuk budak dia belum lagi fully develop. So tapi kalau anak-anak yang meltdown ni, dia memang ada impairment ke something like that, ataupun stimulation yang perlu dikawal, something to do lah with dia punya development punya issue. So kalau dah macam tu, maka kita perlu mendapatkan consultation daripada psikologis lah. Doktor dulu, psikologis, terapis, OT, speech therapist. Tengoklah pada bahagian mana condition pula. Lah. So benda tu relatable lah semua benda. Okay, menjawab. So soalan yang mungkin terakhir lah yang saya nak tanyakan, sebab gadget dengan dekat zaman sekarang ni kita dah tak boleh nak asingkan lagi lah. Kita terpaksa hidup dengan dia. Dan dalam keadaan dunia sekarang ni yang makin mencabar, sibuk, emosi kita sentiasa diuji. So apa benda, mungkin ada 2-3 perkara yang mungkin parents boleh lakukan untuk kita build up satu hubungan yang baik antara anak-anak kita dengan gadget. Dari segi tips lah kot kan. So mungkin yelah betul, dalam dunia yang digital ni kita dah tak boleh menidakkan benda tu. So parent boleh download Storytime. So dekat situ satu, kita kena bergema. Hello? Okay. Satu, sebelum parents, pentinglah saya nak untuk parents, sebelum you bagi gadget pada anak, sebelum you nak bagi pada anak, you need to know apa ada dalam gadget tu yang membuatkan you nak bagi. Kalau you kata you dah install segala TikTok, segala YouTube, so maksudnya you dah bagi kebenaran dekat anak tu indirectly untuk choose benda tu. Sebab apa yang ada dalam gadget tu, benda tu yang anak tengok. So you need to control apa yang ada dalam gadget tu dulu. You need to know apa yang ada dalam tu, is it safe or not. Sebab pro and con semua orang tahu. Saya rasa yang dewasa semua tahu pro and cons gadget. Tapi untuk tahu dalam tu apa, contoh dia kata main Roblox, dia main Minecraft, dia main apa, dia main, kalau dia tengok TikTok, dia tengok Instagram, algoritma dia apa, you need to know that. Ambil tahu pula. You kena ambil tahu apa benda-benda tu. Kalau you bagi without knowing that, you macam umpamanya anak you sakit, you bagi je ubat apa-apa. Dia demam, you bagi dia ubat sesama. Dia demam, sakit perut, you bagi dia ubat migraine. Takkan mudarat. So you dah tahu content tu, you need to know lah benda tu macam mana. Kalau you bagi dia main apps yang macam internet, kalau contohlah kalau you buka Shopee pun kan ada iklan keluar tiba-tiba. So kalau you bagi something yang boleh keluar iklan mengarut tu, you boleh control ke iklan tu bila anak you tengok? Tak boleh. So the best is tak payah download benda yang keluar yang ada tendensi untuk keluar iklan yang merapu-rapu tu. Sebab kita tak nak control benda tu. So tak payah bagi langsung. So pilih apps ataupun pilih apps lah kan. Apps yang sesuai, yang you dah allow untuk anak, yang safe untuk anak. So that dia tak ada pilihan, dia boleh tengok tu je. Jangan bagi option lah dekat anak. You just choose what you want and you rasa selamat untuk anak. And before that, you need to explain to them how. Okay, only weekend je mommy daddy bagi you gadget. Boleh? You kena promise me, you need to do this. We do this together. Macam tu. Okay? So and also you need to know anak tu, kalau dia dah kata mampu kawal diri dia, barulah macam it is good to bagi anak
gadget once anak tu dah tahu nak kontrol diri. Kalau at first dia tak mampu untuk kawal diri dia, dia sendiri tak faham, you bagi, benda tu akan lagi memudaratkan kondisi anak lah sebenarnya. Sebab at first dia tak faham. Lepas tu you sumbat internet, you sumbat gadget. Lepas tu bila you tarik gadget tu, dia jadi makin parah lah. So you need to know condition anak you ni sebenarnya dah sesuai tak umur ni you nak bagi. Kalau kata tak sesuai sekalipun, macam mana? Kena fikirkan. Kena tanyalah orang yang patut. Rujuk pada orang yang patut. And also, kalau nak tahu, tak apa, saya bagi tahu. Budak yang bawah 2 tahun sebenarnya tak elok. Kita patutnya anak yang before 2 years old, tak boleh bagi any screen time pun sebaik-baiknya. Kalau kata you nak bagi stimulation kat dia pun, bunyi je. Screen tak payah. Sebab screen tu umpamanya macam you baru operate mata, you baru buat lasik ke, smile ke, you buat cataract ke, you terus tengok dunia luar. Sebab you bawah 2 tahun ni is a critical and sensitive period for kids punya mata nak develop. Kalau you lepas operate mata, you terus keluar, rosaklah mata tu kan. Doktor akan suggest apa? Pakai spek mata hitam dulu. Tutup dulu. Jangan tengok handphone selalu Mata ni baru lepas operate ni. Tak boleh. Macam tu lah anak tu. Anak tu baru keluar sebulan dah buka cerita. Tak boleh. Kalau nak buka white noise tu pun hanya bunyi. Bukan screen. So bunyi je boleh. Screen kalau boleh jangan bagi tengok langsung. Macam tu. So, kontrol dari segi masa, kontrol dari segi apa yang nak bagi, you need to know what you bagi juga. Mungkin nak tambah 2 benda lah kat situ. Satu, sekarang ni kalau sama ada iPhone, iPad ataupun Android, sebenarnya dah ada family punya setting kat dalam tu. Yang kita sebenarnya kalau especially mana-mana parents yang memang dah sediakan device untuk anak masing-masing, boleh set up device tu untuk anak. So kita boleh letak juga umur anak tu berapa. Dan sebenarnya bila kita settingkan macam tu, anak-anak kita tak boleh nak download pun app yang melebihi umur anak kita tu. So kalau contoh macam anak sulung saya 9 tahun, dia dah tak boleh download dah. Even YouTube pun dia tak boleh download dah. Dia memang dah ada age restriction kat situ. Sebab setiap app yang disubmit tu sebenarnya agak strict juga Apple dengan Google punya polisi untuk kanak-kanak sebenarnya. Jadi diorang memang dah letak dah, okay, app ni untuk umur 4 tahun, app ni untuk umur 9 tahun ke atas. Ada app yang 12 tahun ke atas, ada yang 18 tahun ke atas je boleh. Jadi bila kita settingkan dekat dalam setting tu untuk kids punya device tu, kalau kita letak umur anak kita tu, tarikh lahir dia ke apa, tahun lahir tu bila, dia akan automatic semua sekali. Dia boleh tu, even kalau tak silap saya, website pun tak boleh nak buka rasanya. Itu satu. Dan yang keduanya, mungkin kita sebagai parent mungkin ada tanggungjawab untuk apa yang kita nak introduce pada kanak-kanak. Sebab budak-budak ni bukannya lahir-lahir pun dia dah tahu gadget tu apa. Kan dia hidup, dia bukan dalam perut, oh keluar-keluar aku nak tengok gadget, nak main handphone ke. Tak. Kita yang introduce pada anak kita. Dia biasa sebab parent biasakan. Dia biasa dengan apa yang ada kat environment dia. Kalau you parents yang bekerja, maka yang biasa dengan dia adalah pengasuh dia. Kadang ada yang datang kan kat saya, cik, saya tak pernah ajar anak dia saya ni, tapi dia tahu nyanyi lagu ni. Saya tanya, dia duduk kat mana? Pengasuh. Bila you letak pengasuh, mentaliti pengasuh nak anak diam je. Pengasuh tak fikir aktiviti apa dia nak buat. Jom main sensory play today. Report dekat parent, tak. Pengasuh biasanya, diam. Buatlah apa kau nak, diam. Yang penting diam, objektif dia diam. Tapi kalau ada pengasuh yang kat sini yang dengar, yang buat aktiviti, bagus. Tapi saya secara general, biasa pengasuh memang ada diamkan. Jarang lah yang buat aktiviti. Melainkan you hantar anak pergi play school ke tempat yang betul, maka dia ada aktiviti. So that's the pro and cons lah dekat situ. Okay, so saya rasa kita dah sampai ke penghujungnya. Saya sikit je, mungkin saya nak tambah, just add on. Andai kata anak you mengamuk lama,
terlalu prolong. Jangan anggap benda tu normal sampai dia dah 6 tahun, 7 tahun baru you sedar. Kalau anak tu mengamuk, you rasa dah lain macam. You rasa pelik. You ada that instinct. Parents selalu ada that instinct. Don't deny. Tolong pergi rujuk orang yang patut. Jangan rujuk orang kat TikTok. Jangan rujuk orang kat IG. You pergi jumpa doktor. You jumpa psikologis. You jumpa terapis yang betul untuk mendapat pandangan. Sebab kadang-kadang anak ni mengamuk, ada banyak underlying issue dia lagi. Mungkin tak cukup stimulation, mungkin overstimulation, mungkin kurang stimulation, mungkin benda-benda lain lah yang kita tak tahu. Sebab dalam dunia ni bukannya disability tu bukannya hanya satu. Kadang-kadang dia belum lagi dalam kategori disability, tapi dia belum cukup input. So dekat situ, lagi cepat kita detect, lagi cepat kita aware, sebaik-baiknya bawah 3 tahun, kalau kita dah aware, lagi cepat kita boleh support anak tu. Kalau dah 6 tahun baru sedar, sebenarnya ada big issue, maka benda tu macam sayanglah masa yang lama, masa dia kecil tu. Sebab bawah 7 tahun ni adalah golden age untuk anak berkembang. Otak dia, semua benda fizikal dia, dia cepat absorb. So, kalau you rasa something wrong, anak aku ni nangis lain macam ni, mengamuk dia lain macam, terus jumpa doktor, terus jumpa psikologis, dapatkan pandangan. Jangan takut dengan stigma jumpa psikologis, psikiatris, doktor. Jangan takut. Kami tak makan orang. Kami tak cakap awak ni gila, tak. Benda tu tak ada. Dan kalau orang pertama yang kita jumpa tu mungkin tak memberi jawapan yang kita rasa memuaskan, carilah pandangan kedua, ketiga. Betul. Seek for other opinion tu. Jangan terlalu kata tak sok ke, satu ni je dengar. Tak. Sebab mereka pun manusia, mereka pun mungkin ada kesilapan ke apa. Ataupun tak salah untuk get second opinion. Cari opinion lain, dapatkan. Dan benda tu sampai, sebab bila anak sihat, bila emosi anak sihat, emosi mak ayah mesti sihat juga. Kalau emosi anak tak sihat, maka lagi tak sihatlah emosi mak ayah tu. Ataupun mak ayah tak sihat, anak pun akan beri kesan. Sebab dua benda ni adalah related antara each other. Dia bukan anak je main peranan, mak je main peranan. Dia adalah mak dan ayah. Mak dan ayah. Parents dan anak punya peranan tu. So dia both memberi kesan lah. Bukan seorang je. Tu je lah dari saya. Jadi kita dah discuss mungkin dah sejam lebih dah sebenarnya. Tadi tak tahu nak cakap apa. Dah nak sejam lebih. Secara conclusionnya saya rasa kita gadget is gadget lah. Sama lah. Dulu ada buku, ada TV, ada mainan. Tapi alat tu is alat lah. Apa yang ada dalam alat tu yang penting untuk kita. Apa yang ada dalam alat tu yang penting untuk kita tentukan sama ada alat tu jadi alat yang baik atau alat yang memudaratkan. Jadi sebab tu macam kami pun terpanggil untuk buat app Storytime ni. Just untuk nak tunjukkan yang sebenarnya alat tu boleh dibaikkan sebenarnya kan. Kita boleh develop something yang boleh membantu kanak-kanak, dan dalam Storytime pun kita make sure that segala konten yang ada tu sesuai untuk kanak-kanak 3 hingga at least 6 tahun. Tapi so far sampai 9 tahun, 12 tahun pun ada yang main lah, yang enjoy main sebenarnya. Yang 16-17 pun seronok main. 16-17 masih lagi boleh excited. tambah. Masih lagi excited nak cuba. Sebab kadang-kadang budak dah terdedah dengan typical activity yang ada dalam game ataupun konten yang ada dalam apps tu. Tapi sebenarnya ada je option-option yang lebih sihat untuk kanak-kanak. Dan bukan Storytime je sebenarnya. Ada banyak lagi yang dah developer yang dah start, yang dah sedar kepentingan benda-benda ni. Dan kebanyakannya sebenarnya parents juga yang develop benda ni. Sebab semuanya datang daripada masalah-masalah yang kita sendiri hadapi. So kalau untuk nak cuba Storytime, boleh cuba dekat kaunter kami kat sebelah sini. Boleh dapatkan, tengoklah macam mana aplikasi tu berfungsi. Kita tak ada gamification, kita tak ada jawapan betul salah. Kita gunakan konsep open-ended activities yang mana budak-budak boleh explore dan discover something along the way. Tak ada gamification punya elemen tu yang sangat penting.
Sebab you nak create something yang tak addictive, benda tu memang cabaran, dan saya sukakan cabaran ni lah bila kita buat story time ni. Sebab most of the activity ataupun apps game yang ada, be it game ke ataupun cerita untuk kanak-kanak, dia ada elemen yang boleh buat budak addiktif secara tak sedar. So dalam story time ni kita cuba minimum, and boleh kata zero to minimum lah, macam benda yang boleh enhance macam budak punya stimulation terlalu banyak. Kita cuba kontrol benda tu. So macam saya kata, kita dalam dunia digital, kita tak boleh kata tak boleh. Kita mencari option yang baik untuk yang sihat. Sebab bila dia main story time ni, dia akan ada masa macam boring dah lah, tak nak main. Dia akan, sebab kita tak nak dia sentiasa nak main. Sebab kita ada time out, kita ada buat sistem masa, kita ada macam dari segi tak ada reward tadi tu, kalah menang tak ada bunyi star, tak ada bunyi macam something yang buat dia rasa menariknya nak main lagi. Ada bunyi ni lah, kalau dia masukkan bola dalam igloo tu ada bunyi, tak ada. So dia boleh sentiasa explore benda tu dengan pace dia sendiri juga. Yang kita fokuskan, instead of extrinsic motivation, kita fokuskan pada intrinsic motivation lah. Yang sebenarnya budak-budak semua ada benda ni. Sebab tu dia orang boleh main berjam-jam kan, dia orang boleh duduk, even kereta diecast yang kecil tu pun dia boleh main macam-macam kan. Saya rasa itu sahaja untuk daripada kami hari ni. Ada nak tambah apa-apa? Tak ada apa-apa. Just thank you untuk yang mendengar, yang dekat PWTC ataupun yang tengah tengok live ataupun yang tengok recording. Thank you so much. So kalau ada apa-apa yang ada kat PWTC ni, jangan takut untuk cuba. Kalau you ada anak bawah 6 tahun, 2-3 tahun, bagi dia try story time. Kalau ramai sangat nak try, download sekarang. Try dulu. Free trial. Okay? So ambil peluang ni. So insyaAllah saya pun akan ada dekat booth ni juga hari ni and esok. So kalau ada benda nak tanya berkenaan story time ke psychology thing, child punya development, boleh je datang, tanya. Nak mempersoalkan pun boleh. Saya sangat suka open discussion, and saya sangat suka untuk meraihkan lah siapa-siapa untuk bertanya apa-apa. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.